Hello guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Seram Kita. Hai korang, hari ni kita nak apa? Hari ni aku kena rasuk dengan hantu. So guys, macam aku cakap tadi, aku kena rasuk. Tapi kenapa aku cakap macam tu? Sebab apa? Sebab isteri aku yang cakap. Sebab apa dia cakap macam tu? Sebab dia cakap time aku tidur tengah-tengah malam, tiba-tiba aku bangun sendiri. Lepas tu aku cakap sorang-sorang. Lepas tu aku buat benda pelik-pelik macam tu. Tiba-tiba berjoget macam tu. Yang mana aku sendiri pun tak tahu. Sebab apa yang aku tahu, aku tengah tidur masa tu, tiba-tiba isteri aku bangun pagi, dia cakap aku berjoget malam-malam. Yang mana aku tak sedar pun aku buat benda tu. So sebab itulah aku cakap aku kena rasuk. Dan aku sekarang ni masih tak percaya lagi yang aku buat macam tu. Dan isteri aku cakap time masa aku jadi pelik tu masa pukul 3 pagi. Bila masuk je pukul 3 pagi, aku akan jadi pelik. Sebab isteri aku cakap bila pukul 3 pagi, bila dia tersedar nak pergi tandas je, tengok aku duduk sorang-sorang, cakap sorang-sorang dan joget sorang-sorang macam tu. Aku bukan buat TikTok masa tu sebab aku tengah tidur masa tu. Dan aku tak tahu benda tu terjadi macam tu. So sekarang ni apa benda yang aku nak buat? Aku ingat aku nak duduk dekat dalam bilik sorang-sorang. Lepas tu aku nak tidur. Tapi kali ni aku nak rekod time aku nak tidur. Maksudnya aku nak letak CCTV dekat dalam bilik tu untuk rekod aku tidur. Lepas tu aku nak tengok betul ke bila masuk pukul 3 pagi aku akan jadi orang lain. Aku akan jadi pelik macam tu. So sekarang ni kita akan test benda tu sekejap lagi. Sebab sekarang dah pukul 11 malam. Sekejap lagi bila masuk pukul 12 malam, aku akan turun bawah dekat bilik bawah. Dan kita akan tidur dekat situ. Dan aku akan tidur sorang-sorang je. Aku tak tidur dengan isteri aku. Sebab apa? Sebab aku takut benda ni jadi makin ganas macam tu. Aku takut diri aku ni jadi makin berbahaya macam tu. Sebab kalau isteri aku cakap macam tu, dah tertentu aku fikir aku kena rasuk macam tu. Walaupun aku tak sedar, tapi aku rasa macam tu. So lebih baik untuk aku buat eksperimen ni, aku kena duduk bilik bawah sorang-sorang. Lepas tu aku kena kunci pintu. Lepas tu aku kena letak CCTV ni untuk rekod apa benda yang aku buat. Dan aku nak tengok juga apa benda yang aku buat bangun pukul 3 pagi. Dan aku nak tahu juga aku joget macam mana menjadi. Ke aku joget macam tu, ke joget-joget TikTok ke, aku nak tahu sangat macam mana. So kali ni aku nak letak CCTV time aku tidur. Dan aku nak tengok macam mana diri aku yang lain macam tu. Diri kita yang lain weh. Seram. So guys, mesti korang tertanya-tanya juga kan, kenapa tiba-tiba aku jadi macam tu? Aku pun tak tahu. Yang aku tahu isteri aku cakap macam tu. Tapi aku dapat rasakan yang sebab aku bawa benda ni balik. Kalau korang nak tahu benda ni apa, benda ni batu dekat sungai. Aku tak sedar aku bawa balik batu ni ke rumah macam tu. Batu ni daripada sungai tau. Korang dapat tengok batu ni memang daripada sungai. Aku tak sedar yang aku bawa balik. Aku tak tahulah macam mana. Sebab seingat aku tak bawa balik tau batu ni. Aku nak buat apa dengan batu ni? Dah lah kecil, kalau besar tahan juga. So aku dapat rasakan batu ni masuk senyap-senyap dalam poket aku time aku tengah mandi macam tu. So aku dapat rasakan disebabkan batu ni aku bawa balik rumah. Sebab yelah orang cakap kan, kalau kita mandi sungai ataupun kita masuk dalam hutan, jangan ambil apa-apa pun bawa balik macam tu. Tapi aku tak bawa balik weh. Dia masuk sendiri dalam poket aku, macam mana? So kemungkinan benda yang terjadi dekat aku sekarang ni sebab dia ni. Sebab aku terambil barang dia ke apa, aku tak tahulah. Aku bukan nak benda pelik-pelik, tapi sebab orang cakap macam tu kan, kalau masuk dalam hutan ke, masuk dalam sungai ke, jangan bawa balik benda-benda apa pun macam tu, walaupun benda tu menarik. Macam tu. So mungkin ada kaitan kot. Mungkin aku tak tahu. Aku tak berani cakap macam tu. Mungkin ataupun tak macam tu. Tapi aku dapat juga mesej daripada WhatsApp yang dia cakap, tiba-tiba dia mesej aku. Dia cakap macam mana? Dia cakap pulangkan benda tu. Lepas tu aku cakap lah, benda apa? Lepas tu dia terus senyap. Nanti aku tunjuk chat dia dekat korang So macam tu lah. Macam aku cakap lah, kemungkinan disebabkan batu ni. Dan macam kebetulan kan, tiba-tiba aku dapat chat macam tu kan. Dia cakap macam pulangkan benda tu. Lepas tu aku tanyalah, benda apa? Kan sebab mana tahu benda tu batu ni ke apa. Tapi aku dapat rasakan yang dia cakap tu, yang dia maksudkan tu batu ni. So
kemungkinan lah batu ni. So apa benda yang aku nak buat sekarang, aku nak try tengok dulu CCTV time aku nak tidur macam tu. Aku nak tengok dulu apa benda yang terjadi dekat diri aku. Lepas tu barulah aku dapat tahu puncanya daripada mana macam tu. So kalau punca ni, ataupun kita tengok esok lah, kalau macam dalam CCTV tu aku bertindak pelik, aku joget tiba-tiba ke, mungkin esok aku akan pulangkan batu ni dekat tempat asal. Tapi itulah masalahnya. Itulah masalahnya satu. Tempat asal yang aku ambil batu ni dekat Negeri Sembilan. Dekat Negeri Sembilan. Aku duduk dekat Bahang. Jauh tau. Nak pergi hantar balik semata-mata batu ni. Tapi yelah, kalau benda tu memudaratkan, aku terpaksa lah macam tu. Macam aku cakap, pukul 12 lagi aku akan turun bawah. Lepas tu kita akan tidur. Lepas tu bukan kita tidur bukan kita tidur aku seorang je. Korang jangan nak teman aku yang tidur. Korang ingat aku budak-budak ke? Korang jangan teman aku. Biar aku tidur seorang je. So aku akan letak CCTV ni dekat dalam bilik air aku. Asal bilik air je korang pandai sangat kecil-kecil nak tengok bilik air orang ni. Aku akan letakkan CCTV dekat bilik aku tidur. So, jumpa korang malam ni. Bukan malam, sekarang dah malam. Jumpa korang sekejap lagi. Bye. So guys, sekarang ni aku dah ada dekat bilik bawah dekat dalam rumah aku macam tu. Dan sekarang dah pukul 12 malam. So sekarang ni aku kena tidur. Sebab apa? Sebab nanti pukul 3 pagi aku nak tengok apa benda yang terjadi dekat diri aku. Betul ke aku bangun sendiri, apa benda aku buat benda pelik-pelik ke apa, aku tak tahu. So sebab itulah aku pasang CCTV ni supaya aku dapat tengok dengan sendiri apa yang terjadi dekat diri aku kalau aku tidur macam tu. So sekarang ni pun aku rasa macam takut nak tidur. Sebab satu bilik ni dah lama tak guna. Sebab yelah ni dekat bilik bawah, aku tidur dekat bilik atas macam tu. Lepas tu satu lagi tidur seorang, aku takut. Tapi tak apalah, demi untuk tahu apa benda yang berlaku, aku terpaksa tidur seorang macam tu. Dan so jumpa korang esok. Bye bye. Hello. So guys, selamat pagi. Sekarang ni pukul 8 pagi. So sekarang ni aku nak tengok CCTV yang aku letakkan dekat dalam bilik tempat yang aku tidur. Tapi aku nak cerita dekat korang, time aku bangun tidur tadi aku dekat lantai weh. Aku tak tahulah aku tidur ganas macam mana. Tiba-tiba aku bangun aku ada dekat lantai. Aku tak tahulah macam mana terjadinya. Tapi tak apalah, kita tengok CCTV sama-sama. Kita nak tengok lah aku tidur puas, aku berjoget ke atas katil, tiba-tiba tidur dekat bawah ke apa. So aku sebenarnya tak sihat sangat. Mungkin sebab aku joget kot malam semalam. Aku tak tahulah aku joget ke, ataupun sebab aku tidur kat lantai sejuk ke apa, aku jadi macam sesama macam tu. So tak apalah, jom kita tengok CCTV. Tapi sebelum tu, boleh tak aku nak minta tolong korang subscribe channel Seram Kita. Dan jangan lupa like video ni, boleh tak korang? Lepas tu korang tolonglah komen dekat bawah. Korang komen lah apa-apa. Korang komen pasal tengkorak agak belakang ni ke, ataupun komen pasal baju sekolah korang ke, komen warna favourite korang ke apa, makanan kesukaan korang ke. Korang komen lah apa-apa. Tolonglah, korang bercakap lah dengan aku. Korang tahu tak, aku sunyi cakap sorang-sorang. Korang tak reply pun, korang tak cakap pun dengan aku apa-apa. So tanpa membuang masa lagi, jom kita tengok CCTV aku yang mana aku tak sabar. Dan aku berdebar sekarang ni. Sebab yelah, yang dalam CCTV tu aku. Kalau dalam CCTV tu adik aku ke ataupun orang lain ke, aku tak berdebar sangat. Sebab kita tengok diri kita sendiri. Aku takutlah aku tidur tiba-tiba terpakai seluar ke apa. So jom kita tengok CCTV dekat dalam bilik tidur aku guys. Korang jangan seronok sangat. So guys, sekarang ni kita dah ada dekat CCTV yang aku letakkan dekat bilik bawah untuk rekod aku tidur macam tu. Dan macam korang tengok sekarang ni, aku tengah tarik selimut untuk tidur pukul 12 malam. Dan macam korang tengok sekarang ni kan, aku tidur elok je atas katil. Kenapa tiba-tiba aku bangun pagi aku ada kat lantai? Ganas betul aku tidur. So sekarang pukul 1 pagi pula. Pukul 1:30 pagi pula. Dah nampak dah tanda-tanda aku tidur puas ni. Jadi tak pelik lah kenapa tiba-tiba bangun pagi ada kat lantai. Pukul 2:15 pagi pula korang. Weh, dah dekat pukul 3 pagi. Dan aku tak sabar nak tengok. Betul ke macam misteri aku cakap, bila masuk je pukul 3 pagi aku jadi pelik? Kenapa aku tidur kan? Weh, ni aku ke? Aku macam tak mengaku aku tidur ganas macam ni. Ni bukan ganas dah ni. Weh, kenapa muka aku macam tu? Weh, habis
habis meremang aku Dah kenapa macam tu Iman? Ya Allah, dah macam zombie dah aku tengok. Weh, kenapa aku macam tu? Kenapa aku tantrum macam tu? Dah macam kena rasuk. Betul lah aku cakap macam kena rasuk. Aku terkejut tengok muka sendiri. Dah kenapa macam tu Iman? Serius, aku tak ingat langsungnya aku buat macam ni. Dah sasar. Memang aku tak ingat sebab aku tengah tidur semalam. Ni bukan aku. Walaupun muka macam aku, tapi aku tak rasa ni aku. Sebab kau tengok muka dia tak se-handsome aku. Kenapa dengan aku ni tapi aku tengok sekarang tak ada pula benda pelik-pelik macam yang ada dekat ni. Dah macam zombie dah aku tengok. Alasak, habis dia datang dekat aku ni Dah kenapa ni macam gangster je. Kenapa kau Iman? Kau tak cukup tidur ke? Betul lah yang isteri aku cakap. Dah kenapa pula ni? Terbaring pula dia ni. Bila masuk je pukul 4 pagi terus dia tidur macam tu. So maksudnya dia macam aktif time pukul 3 pagi je macam tu. So betul lah apa benda yang isteri aku cakap. Yang mana dia cakap bila masuk pukul 3 pagi je aku jadi pelik. Aku macam joget sorang-sorang. So macam korang tengok tadi, aku bukannya berjoget TikTok. Aku macam joget zombie macam tu. Aku tak tahulah kenapa jadi macam tu. Mungkin salah urat ke apa, aku tak tahu. Tapi masalah sekarang ni, tu diri aku tu diri aku. Dan benda tu seram sebab tu diri aku. Sebab aku tak buat benda tu macam tu. So sekarang ni apa benda yang aku nak buat? Pertama sekali, aku nak cakap dekat isteri aku, Betul aku jadi pelik bila pukul 3 pagi. Mula-mula aku tak percaya tau. Sebab yelah, diri kita sendiri kan. Dia cakap aku tidur berdengkur, mana aku tak percaya. Lagilah benda ni aku berjoget tengah-tengah malam. Memang tak betul lah jawabnya. So bila kita tengok sendiri dekat depan mata kita, so aku baru percaya macam betul benda ni. So sekarang ni apa benda yang aku nak buat? Aku rasa kemungkinan sebab ni kot. Macam aku cakap, sebab batu ni kemungkinan lah. Sebab yelah, batu ni daripada sungai dekat Negeri Sembilan. So dia ikut aku balik, yang mana aku tak sengaja bawa dia balik. Sebab dia tiba-tiba masuk dalam poket aku macam tu. Tiba-tiba aku sampai kat rumah, aku tengok ada batu ni. Ada batu ni. Dah lah satu je. Kalau ada 2 biji tak lah juga, aku boleh lah campak-campak macam tu. So ada 1 biji je. Aku nak kena pulangkan balik ke batu ni dekat Negeri Sembilan. Sebab jauh aku duduk kat Pahang, Kuantan. Tiba-tiba takkanlah aku nak hantar batu sekecil ni semata-mata macam tu. Aku tak boleh lah tengok muka diri sendiri macam tu. Aku tak tahu nak rasa seram ke, aku nak rasa lawak ke. Aku tengok muka macam lawak macam tu, tapi aku rasa seram sebab diri aku macam tu. Aku tak tahu nak rasa apa sekarang ni. Yang penting aku nak pulangkan batu ni macam mana Takkanlah aku nak ambil lalamu suruh dia hantar batu ni bang. Lepas tu dia tanya aku, kenapa nak hantar batu ni sampai dekat Negeri Sembilan bang? Sebab batu ni ada saka bang. Kalau abang nak simpan, abang simpan lah macam tu. Kalau abang nak ada saka ke apa. Aku rasa pelik satu benda. Kenapa aku tiba-tiba dapat mesej dekat WhatsApp yang cakap tolong pulangkan benda tu macam tu. Lepas tu bila aku tanya benda apa, dia tak cakap. Tapi masalahnya, macam mana dia tahu yang aku ambil benda ni? Walaupun aku terambil, macam mana dia tahu macam tu? Sebab aku sendiri pun tak tahu macam mana dia tahu macam tu. Takkanlah hantu main WhatsApp kan? Takkanlah hantu main WhatsApp macam tu. So sekarang ni tak apalah, benda tu pun macam aku tak nak kisah. Yang penting sekarang ni aku nak pulangkan benda tu. Sorry korang dengar aku banyak belebel macam tu, tapi tak apalah, korang suka kan. So aku rasa video ni sampai dekat sini je. Sebab aku pun nak pulangkan batu ni balik. Lepas tu tamat macam tu. Lepas tu aku harap tak ada benda berlaku dah. Kalau ada benda berlaku lagi, aku akan buat video lagi macam tu. So macam biasa, aku nak minta sangat tolong korang, tolong subscribe channel seram kita. Dan jangan lupa like video ni. Dan jangan lupa juga komen lah apa-apa dekat bawah komen. Minuman kesukaan korang ke apa-apa, ikutlah. Korang komen lah apa-apa. Janji ada komen kat bawah macam tu. So terima kasih korang sebab tengok video aku. Selalu support channel seram kita. I love you. Bye-bye. Disclaimer. This video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously.